Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakimi bin Syahrudin, nombor metrik 078585. Baiklah, hari ini saya nak kongsikan secara ringkas salah satu tajuk yang penting dalam ilmu mantik, iaitu qiyas. Apa yang dimaksudkan dengan qiyas? Qiyas adalah salah satu bentuk hujah yang terdiri daripada 3 bahagian. Yang pertama ada qadiyah kubra, yang kedua adalah qadiyah sughra, dan yang ketiga adalah natijah. Contoh daripada qadiyah kubra adalah kullil insan fani, setiap manusia pasti mati. Dan untuk qadiyah sughra, wa aliyu insan, Ali ialah manusia. Natijahnya ialah idza aliyin fani, maka Ali pasti mati. Itu contoh yang sangat mudah untuk kita fahami. Nampak tak? Kita ambil satu hukum umum, kita kaitkan dengan satu contoh khas, lalu kita buat kesimpulan logik daripadanya. Inilah yang dinamakan qiyas. Satu cara berfikir yang sistematik dan rasional yang banyak digunakan oleh ulama dalam hujah-hujah agama dan juga logik harian kita. Imam Ghazali dan ramai tokoh-tokoh Islam menggunakan kaedah qiyas dalam kitab-kitab mereka untuk memastikan hujah mereka kuat dan meyakinkan. Kesimpulannya, qiyas bantu kita secara berfikir secara tersusun untuk mengelakkan daripada kesilapan logik dan sangat berguna dalam memahami dalil dan fakta. Sekian penerangan ringkas daripada saya.